Ayah ada challenge untuk korang berdua. Siapa yang tak makan biskut ni dan yang paling lama simpan biskut ni, ayah nak bagi hadiah special punya. Betul ke? Senang je ni. Takkanlah abang boleh kalah dengan adik. Okey, semoga berjaya. Kejap. Nanti ayah datang balik. Kau dah makan ke? Tak sampai 1 minit lagi kau dah makan. Aku dah agak dah. Challenge ni memang aku boleh menang. Bagi dekat aku. Woi! Tu aku punya! Abang dah makan biskut tu? Abang lapar sangat ke? Tak! Abang tak makan lagi! Okey dek, jom kita keluar. Pergi siap dulu. Yeay! Adik dapat hadiah apa? Ayah nak ajak adik kutip sampah dekat luar. Ha? Apa? Tu ke hadiah special? Kalau adik tak nak hadiah tu, ayah boleh bagi dekat abang. Ya, bagi je lah dekat abang. Okey, baik. Abang, pergi bersiap cepat. Ayah nak belanja aiskrim. Yeay! Nak aiskrim! Ha? Apa maksud ayah? Kenapa abang dapat aiskrim pula? Itulah hadiah untuk yang menang. Tadi ayah nampak adik makan biskut abang. Padahal muka,